4 kawasan di Semenanjung merekodkan bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU pada paras tidak sihat. Dalam pada itu, petang tadi kejadian tanah runtuh berskala sederhana berlaku di kawasan tempat letak kenderaan dengan lebih 19,000 bangsa berada di 131 pusat pemindahan sementara. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pada pendapat Puan, mengapakah pembinaan rumah mesra alam dan tahan bencana penting untuk masa hadapan? Okey, pada pendapat saya, rumah yang mesra alam dan tahan bencana, kita sedia maklum rumah ni bukan sekadar untuk kita tinggal, tapi ia merupakan satu keperluan setiap orang atau setiap manusia memerlukan rumah sebagai tempat untuk dia berlindung. Okay? Bukan sahaja tahan daripada cuaca, tapi perlu juga tahan daripada bencana. Walaupun negara kita Malaysia ni tak ada bencana alam macam, maksud saya tak ada gempa bumi macam dekat luar negara, tapi struktur yang kita bina tu biasanya kita akan design mengikut kepada kriteria yang telah ditetapkan lah. Okay? Dan juga ia mesti direka bentuk untuk meningkatkan keselamatan, meningkatkan tahap keselamatan kepada penghuni daripada banjir, ribut, gempa bumi dan sebagainya. Dan dia salah satu pendekatan yang mendukung kepada pembangunan komuniti yang lebih mapan dan berdaya tahan lah. Soalan kedua, bagaimanakah generasi muda seperti kami boleh membantu mencapai matlamat pembangunan mapan? Okey, untuk mencapai matlamat pembangunan mapan, biasanya generasi muda ni seelok-eloknya kita dedahkan konsep 3R lah. Kalau macam dekat sekolah selalu kita dengarkan konsep 3R, iaitu recycle, reuse, satu lagi apa saya pun lupa. Maksudnya kita semula lah. Okay, bukan saja di peringkat sekolah, tapi asasnya dekat rumah. Contohnya kalau macam kita buang sampah, kita kena tengok jenis-jenis ataupun kategori-kategori sampah tu. Kalau macam plastik, kita asingkan lah plastik. Kalau botol, kita asingkan botol supaya kita dapat memelihara alam sekitar kita ni, dan kos untuk kita semula tu, selain kita jual barang-barang yang boleh kita semula kita dapat duit, dia juga dapat mengurangkan kos untuk proses-proses pengitaran untuk FWM yang selalu kutip sampah kat rumah kita tu. Jadinya memang kita galakkan untuk generasi muda apply dekat dalam kehidupan seharian. Okay? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada masa kini, dunia berdepan dengan pelbagai cabaran seperti pencemaran alam sekitar, bencana alam, penggunaan tenaga yang tinggi serta pembaziran sumber semula jadi. Oleh itu, kita perlu mencari penyelesaian yang lebih bijak untuk membina rumah yang mesra alam dan tahan bencana demi kesejahteraan manusia serta kelestarian bumi. Berdasarkan idea tersebut, kami telah mereka bentuk sebuah rumah mesra alam dan tahan bencana menggunakan aplikasi Magnos. Kami percaya bahawa perubahan besar bermula dengan idea yang kecil dan teknologi mampu membina masa depan yang lebih lestari. Inilah rumah mesra alam dan tahan bencana. Rumah ini dibina menggunakan konkrit dan kaca tahan lasak bagi menghasilkan struktur yang kokoh, selamat dan berdaya tahan. Reka bentuk ini bertujuan untuk mengurangkan risiko kerosakan akibat bencana. Rumah ini dibina setinggi 3 tingkat termasuklah ruang bawah tanah. Sekiranya berlaku banjir besar, penghuni boleh berpindah ke tingkat yang lebih tinggi. Ruang bawah tanah direka sekiranya berlaku gempa bumi. Ini menyokong SDG 9 dan 13. Di tingkat 2, kami membina sebuah perpustakaan mini serta bilik pembelajaran digital. Kemudahan ini menggalakkan budaya membaca, pembelajaran sendiri dan penggunaan teknologi dalam pendidikan. Bilik tayang ini dibina menggunakan komponen Minecraft seperti redstone, hopper, dispenser, level, jukebox dan music disc yang menunjukkan bagaimana elemen permainan boleh digunakan sebagai medium pembelajaran STEM. Jom kita ke tingkat 1. Rumah ini bukan sekadar tempat tinggal, malah direka untuk menghasilkan sumber makanan sendiri. Di kawasan luar rumah terdapat kebun sayur, dusun kecil dan ladang ternakan yang membolehkan penghuni mendapat bekalan makanan secara berterusan. Penanaman pokok dan sayur-sayuran membantu menghasilkan oksigen serta mengurangkan pencemaran udara. Penternakan ayam, itik, kambing dan lembu pula menyediakan sumber protein seperti telur, susu dan daging.
Kami juga memelihara lebah yang membantu proses perbungaan tumbuhan dan menghasilkan madu. Reka bentuk ini menyokong SDG 2, kelaparan sifar dan SDG 15, kehidupan di darat, melalui amalan pertanian mempan serta pemeliharaan biodiversity. Rumah ini menggunakan tenaga boleh diperbaharui melalui ladang solar dan kincir angin. Panel solar menukarkan cahaya matahari kepada tenaga kinetik tanpa menghasilkan penyamaran. Manakala kincir angin menjana tenaga penggunaan kuasa anginnya bersih dan boleh diperbaharui. Penggunaan tenaga hijau ini membantu mengurangkan pelepasan karbon dan melambatkan kesan pemanasan global. Inovasi ini menyokong SDG 7, tenaga mampu bilik dan bersih. Bagi mengelakkan pembaziran air bersih, rumah ini dilengkapi dengan sistem tadahan air hujan. Air hujan dikumpulkan ke dalam tangki simpanan sebelum digunakan untuk menyiram tanaman, mencuci kawasan rumah dan kegunaan bukan minuman. Sistem ini membantu menjimatkan penggunaan air bersih. Ini menyokong SDG 6. Kami turut membina kolam ikan sebagai sumber makanan dan pembiakan kehidupan akuatik. Pendekatan ini menggalakkan aquaculture yang mampan serta penggunaan sumber air secara bertanggungjawab tanpa menjejaskan ekosistem. Pembinaan kolam ini menyokong SDG 14, kehidupan di bawah air. Pembinaan rumah mesra alam ini turut membuka peluang pekerjaan kepada masyarakat untuk meningkatkan taraf ekonomi secara mampan. Penyediaan rumah pekerja juga membantu meningkatkan kebajikan pekerja. Inisiatif ini menyokong SDG 8. Tahun kita semula mengasingkan sisa mengikut kategori bagi menggalakkan penggunaan semula bahan yang masih bernilai. Langkah ini menyokong SDG 12, penggunaan dan pengeluaran yang bertanggungjawab, sekaligus memupuk budaya menjaga alam sekitar. Rumah mesra alam dan tahan bencana ini bukan sekadar sebuah binaan dalam Minecraft, tetapi merupakan model konsep rumah masa hadapan yang direka berdasarkan matlamat pembangunan mampan SDG. Bersama-sama kita membina masa depan yang lebih selamat dan lestari. Sekian, terima kasih.